Minta sedikit pencerahan berkenaan dengan dana YMDB yang mana dilaporkan lebih kurang 32.7 bilion ringgit telah dikembalikan ke dalam negara. Jadi saya minta pencerahan berapakah sebenarnya yang telah masuk ke dalam akaun pemulihan aset negara. Terima kasih. Baik, sila Para Menteri. Terima kasih Tuan Kara. YMDB ini pada peringkat akhir masih ada kemasukan baru-baru ini. Saya tidak dapat teka berapa jumlahnya, tapi mencecah lebih dari 1 bilion tambahan daripada dulu, dan proses ini masih diteruskan di Switzerland, di London, dan ada jatuhkuasa yang dipertanggungjawabkan untuk menali, dan mungkin saya akan berikan keterangan terperinci kalau diperlukan cara bertulis nanti. Tetapi yang kita tumpukan dalam hal ini selain YMDB ialah jenayah telekomunikasi, jenayah e-kewangan, e-dagang, pinjaman tidak wujud loan scam, pelaburan tidak wujud investment scam, penipuan cinta, love scam, semua masuk dalam kategori itu, termasuk penyeludupan dan juga sindiket.